Ini bab tasmiyah ketika menyembelih binatang. Dan orang yang meninggalkan dengan sengaja bacaan bismillah. Kata Ibnu Abbas, sesiapa yang terlupa tidak mengapa. Terlupa apa? Terlupa baca bismillah pada ketika nak sembelih. Allah SWT berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kamu makan apa-apa yang tidak dibacakan nama Allah pada ketika menyembelihnya. Wa innahu lafisq, sesungguhnya itu adalah kefasikan. Orang yang terlupa tidak dinamakan fasik. Dan firman Allah Ta'ala, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikut dia untuk berbantah dengan kamu, untuk berdebat dengan kamu. Kalau kamu ikut mereka, maka kamu betul-betul jadi musyrik. Ini bab baca bismillah pada ketika menyembelih. Baca bismillah pada ketika menyembelih binatang yang hendak disembelih. Imam Bukhari nak ayat masalah baca bismillah. Apa hukumnya? Kalau sembelih binatang tu halal, tak baca bismillah, bagaimana? Mengikut setengah-setengah ulama jadi bangkai. Tak boleh. Imam Bukhari nak ayat tu khilaf tu. Dia nak ayat kepada khilaf tu. Orang yang meninggalkan dengan sengaja bismillah tu, apa hukum dia? Ibnu Abbas berkata, orang yang terlupa tak apa. Kalau dengan sengaja tak boleh. Kalau dengan sengaja tak boleh. Itulah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Iaitu kalau dengan sengaja tak boleh. Kalau terlupa tak apa. Lepas tu dia amari ayat ni. Jangan kamu makan binatang yang disembelih dengan tidak disebutkan nama Allah pada ketika menyembelih. Itu adalah kefasikan. Dia kata orang yang terlupa tidak dinamakan fasik. Kalau orang tu terlupa dia melakukan kesalahan, jadi fasik, banyak benarlah fasik. Hak jadi fasik tu dengan sengaja. Di sini pun kalau orang terlupa tu dia sembelih tu tidak fasik lah. Berdasarkan ayat ni. Kalau fasik tu makna kesalahan besar. Benda tu haram dia buat tu, haram dia buat. Haram dia buat, kalau boleh makan juga. Haram apa? Tak ada bazir apa. Ni dah sembelih dah, tak boleh makan. Kan bazir tu menyakiti binatang sekarang. Waktu tak boleh makan, bazir. Barulah ada makna haram tu. Kalau boleh makan juga, apa makna haram? Kita tahu mana haram tu. Pasal dia sebut lafis, fasik. Besar makna dia tu. Ibn Battal berkata, khilaf ulama tentang tasmiyah. Khilaf ulama tentang bolehkah binatang yang diburu melalui binatang perburuan itu dimakan, dan begitu juga binatang yang disembelih ni kalau tidak baca bismillah. Bagaimana? Yang pertama, Ibnu Sirin, Nafi', Sya'bi mengatakan bismillah tu wajib dibaca. Kalau tak baca, terlupa ke tak kira. Sengaja ke, kalau tak baca tak boleh makan, jadi bangkai. Tak kira. Ini pendapat mereka ini. Di kalangan ulama mujtahidin Abi Thawr dan Daud Zahiri. Golongan yang kedua berpendapat termasuk Malik, Thawri, Abu Hanifah dan ashab mereka. Meninggalkan baca bismillah kalau dengan sengaja tak boleh makan binatang yang disembelih. Tapi kalau meninggalkannya dengan terlupa boleh dimakan. Kata Ibnul Munzir, inilah pendapat Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Ibnul Musayyab, Hasan bin Salih, Tawus, Atha dan Hasan bin Abil Hasan, Abdurrahman bin Abi Layla, Ja'far bin Muhammad, Hakam, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq. Ni sebab tu anda sebut tadi jumhur ulama mengatakan begitu. Kalau Imam Bukhari termasuk dalam hal ni, golongan yang kedua. Kalau terlupa tak apa, boleh makan. Kalau dengan sengaja tak baca, tak boleh. Artinya jadi bangkailah apa yang disembelih. Imam Syafi'i kata boleh dimakan binatang buruan dan juga binatang yang disembelih itu walaupun tidak disebut nama Allah. Dengan sengaja ataupun terlupa, tak kira, boleh makan belakang. Boleh makan belakang. Imam Syafi'i pegang kat mana? Paling sedap di sini, walaupun Syafi'i tidak ramah sekali dengan dia ni, bahkan ramah orang kata ke dia ni, apa Imam Syafi'i tinggal ayat Quran yang jelas. Ramah ulama-ulama kata begitu. Tetapi bagi anda nampak kuat Syafi'i di sini. Sebab apa? Dia pakai wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih wa innahu lafisq. Ayat Imam Bukhari buat mari tadi tu dengan makna lagu lain. Orang lain kata wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Jangan kamu makan binatang yang disembelih dengan tidak dibaca, tidak disebut nama Allah pada ketika sembelih. Yang ni binatang yang disembelih oleh orang Islam. Perbuatan yang seperti itu adalah suatu kefasikan. Imam Syafi'i tidak faham lagu tu. Dia faham lagu mana? Jangan kamu makan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, tapi sebut nama lain. Nama berhala ke, nama tok pekong ke apa ke, nama hantu ke, ikutlah. Sebut nama lain atau tidak disebut tetapi tidak Islam. Wa innahu lafisq. Itu adalah kefasikan. Itu adalah kefasikan, itu bukan kefasikan dia tadi. Wa innahu lafisq wa innahu larijs. Itu adalah kotor, najis. Sebab tidak halal, najis. Dia faham begitu.
sesuai dengan ayat lain. Sesuai dengan ayat lain, iaitu binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Dia faham gitu. Lepas pada tu dia pegang dengan hadis. Dalam Sunan Baihaqi ada disebutkan, satunya riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang sembelih dan dia tidak baca bismillah. Ibnu Abbas kata, orang Muslim itu dalam diri dia tu, pada dia tu sudah ada dah nama Allah, walaupun dia tidak baca bismillah pun. Ibnu Abbas kata begitu. Lepas tu Baihaqi juga meriwayatkan dari As-Sal, tapi ini termasuk dalam Marasil Abi Dawud. Dia kata apa? Riwayat daripada As-Sal, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu sembelihan orang Muslim itu halal, sama ada dia sebut nama Allah atau tidak sebut. Sebab kalau dia sebut, pasti dia tidak akan sebut kecuali nama Allah. Hadis itu. Tapi itu termasuk dalam Marasil Abi Dawud, hadis mursal. Inilah yang dipegang oleh Syafi'i. Walau bagaimanapun, kita kena ingatlah, sebab ada yang kata siapa wajib tu, fardu tu, kena baca tu, kita kena jagalah, kena jaga. Seboleh-bolehnya baca, jangan tinggal untuk nak melihara khilaf tadi. Ke mana-mana pun jumhur ulama mengatakan kalau terlupa tak apa, kalau sengaja tak boleh. Syaitan kata dia membisikkan kepada pengikut-pengikut dia untuk berbantah dengan kamu. Bantah dengan kamu lah ke mana? Dia mungkin akan menimbulkan kemuskilan dalam diri kita. Apanya kalau sembelih, maksud sembelih ni nak keluar darah dia. Bahawa orang kafir pun sembelih juga. Katakanlah kalau orang kafir sembelih, apa kita tak boleh makan? Dari segi logiknya, kalau kita maksud ada hikmat dalam sembelih tu nak keluarlah, kita kata racun-racun ataupun perkara-perkara yang tidak baik, yang membahayakan kepada kesihatan manusia. Dengan sembelih tu, orang kafir pun sembelih juga, keluarlah darah tu. Apa tak boleh makan? Apa tak boleh makan? Dia akan kata gitu. Macam-macam lah cara dia. Itu maksud tu. Selepas ayat tu dia kata, inna syayatin la yuhuda ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kamu turut mereka, kamu jadi musyrik. Kalau kamu kata boleh makan, apa yang disebutkan oleh orang kafir, sebut nama berhala gapo apa, hak dia sembelih tu kita boleh makan asalkan dia sembelih. Kalau lagu tu kita jadi kafir. Pasal apa jadi kafir? Kita telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Hak ni berkait dengan orang kafir ni. Sebab tu jadi musyrik. Takkanlah kalau kita orang Islam tidak sebut nama Allah, kita jadi musyrik dengan sebab perbuatan itu. Paling tinggi, ulama-ulama lain kata tu paling tinggi pun fasik je. Fasik tidak jadi musyrikun. Jelaslah di sini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i pegang lebih kemah lagi. Sebab hak ni berkait dengan orang musyrikun. Dia yang muskil tu. Kalau kita tengok kepada asbabun nuzul ayat ni, kemuskilan tu ditimbulkan oleh orang kafir tu. Macam tadilah. Apa tak boleh makan? Apa tak boleh makan? Jawabnya begini. Jawabnya, kalau nak main dengan cara akal begitulah. Jawabnya, hak Allah SWT buat ni dalam alam ni sebagai makanan kita. Hak ni, hak tidak binatang. Kita kata sayur, berah. Hak tu tidak hidup. Hak tu kita boleh makan tanpa kita menyebut nama Allah. Tidak orang Islam pun yang tanam benda tu. Tidak orang Islam pun yang tanam sayur tadi, tanam padi tadi. Proses dia tu. Tidak orang Islam pun tak apa. Sebab apa? Dia tidak hidup. Tapi kalau sampai ke peringkat hidup binatang, untuk membolehkan kita makan tu, dia kena ada satu tingkat lagi dalam Islam, iaitu orang tu kena beriman. Sebab apa? Sebab kita mengorbankan satu hidupan ni. Sakit ke mana-mana pun. Walaupun kita kata dengan sembelih tu, bagi kita lah hikmat di sisi kita, di sisi orang Islam ni, kita kata sakit pun tak apa. Sebab apa? Kalau kita tak sembelih pun, dia mampu juga. Dia mampu juga. Jadi makan saja. Kalau dia tidak mampu sendiri, dia boleh jadi mampu dimakan oleh binatang lain. Sama sakit juga. Boleh jadi sakit lebih lagi daripada tu. Siapa yang lebih berhak terhadap binatang tu? Siapa yang lebih berhak? Kalau binatang-binatang lain Allah SWT buat, boleh makan. Memang rezeki Allah SWT bagi kepada masing-masing. Tetapi manusia lebih berhak lagi. Manusia lebih berhak lagi untuk mematikan binatang itu dengan cara-cara yang Islam ajar kepada kita, iaitu dengan cara sembelih. Sekejap, pada tu dia tak sakit. Lepas tu bukan saja-saja kalau sembelih untuk nak makan sebagai bahan makanan. Dua. Yang ketiga, kita sedar yang kita sembelih dia, yang kita kata kita boleh makan, kita sedar, kita akui ini kejadian Allah SWT. Baru boleh kita sembelih ni apabila kita terima dia yang menjadikan makhluk dia, kejadian dia, baru boleh. Kalau tidak ada hak, tidak ada kelayakan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang menjadikan ayam tu, menjadikan lembu tu, dia tidak ada hak untuk mematikan lembu itu. Dia mesti mendapat kebenaran daripada Allah SWT. Bukan semata-mata dari segi ada racun ke, ada bahan perkara-perkara yang membahayakan. Kalau kita kata lagu tu, orang kafir boleh kata kita duk makan selama mana tunggu-tunggu, tak ada apa satu.
Dia boleh kata lagu tu sehat, segar megah, serupa dengan orang lain. Payah tu. Yang lebih sesuai kita kata seperti tadi, ini kejadian Allah. Kita nak mati suatu hidupan ni kena pengesahan, kena dia yang membenarkan. Kita kena akui dia dulu. Kalau tidak ada hak. Tidak ada hak. Kalau binatang itu kepunyaan seseorang pun kita tidak ada hak nak sembelih satu kali. Padahal bukan orang yang menjadikan, milik sementara saja. Tuhan yang menjadikan. Begitulah baca bismillah ni apa tujuan? Nak suruh kita ingat dia, atas nama dia. Dengan nama dia kita menghalalkan, dia membenarkan untuk kita. Atas dasar tu. Kalau tidak, tak boleh.